Orang pakai belasah ya, hak mulut lueh tu seorang kan. Semua dia cakap. Mulut lueh tu saya tak ingat nama. Orang hukum kemajuan negeri ni dengan bertambahnya projek-projek besar buat bangunan tinggi-tinggi. Ada orang duk tulis kat Facebook, duk cakap kat TikTok, tak nampak apa dia kata. Tak ada apa-apa, Sanusi tak buat apa-apa. Daripada duk cari bangunan tu nak tengok bangunan tinggi-tinggi, siapa nak duk tinggi-tinggi? Siapa nak isi bangunan tu? Daripada nak buat banyak-banyak tu lah. Saya membatalkan satu cadangan lama nak bina bangunan 14 tingkat di Alustaq. Kita ada usaha nak pergi buat, kita pergi batal pula. Saya kata siapa nak duduk bangunan tu? Mereka pun IA tak tahu. Apa tahu tak di Alustaq ni, bila ekonomi berubah, keperluan kepada pejabat menjadi makin rendah. Tak patut, tak betul kemajuan negeri ni diukur daripada banyaknya bangunan tinggi-tinggi, projek-projek baru hak besar-besar tapi tak ada manfaat. Jadi orang dah mula faham. Saya bagi istilah mudah, kata semua ada buat apa lagi? Oh, dia kata aku tu siapa boleh jadi MB tak kena buat apa. Saya kata kena ada otak aja jadi MB ni. Kalau hampa tak ada otak macam hampa tu, jadi apa pun tak boleh. Bagi dia ada otak aja. Perlu ke atau tidak? Yang duk cakap ni betul ke tak? Hantau ke puja hang cakap ni apa? Orang putih panggil subject matter. Hantau ke subject matter hang cakap ni apa dia? Orang pakai belasah ya, hak mulut lueh tu seorang kan. Semua dia cakap. Mulut lueh tu saya tak ingat nama. Ingat mulut dia sebab lueh betul. Sama pintu apa jajak tau. Cakap semua benda macam dia tahu semua hai. Dia kata tak ada atas dunia semua tahu. Dan dia pula tak ada di tempat tu. Dia tak ada dalam pengetahuan dia, tapi dia bercakap. Bila dia cakap tu yang Nabi sebut Ruwai Bidah tu. Ruwai Bidah ni dia tak ahli bidang tu, tapi dia bercakap bagi pihak orang ramai macam dia tahu. Bukan urusan dia, tapi dia bercakap macam urusan dia. Mengajak orang kepada kesesatan, mengajak orang kepada tersilap membuat keputusan. Ini Ruwai Bidah. Orang yang cakap bukan ahli dia. Dia bukan ahli bidang tu, tapi dia nak cakap juga. Jadi macam mulut luas tu lah. Ada lah lagi, ramai lagi mulut sempit pun dah. Rambut merah pun dah, macam-macam mereka ni. Bukan ahli, bukan. Tuan-tuan kalau dengar satu benda, nak tahu satu perkara, kena dengar daripada ahli dia. Kena dengar, kena tanya orang yang tahu. Jangan dengar daripada orang tu tahu tak tahu, kita pun tak tahu. Oleh kerana dia rajin bercakap dan dia ada nama sikit, dia bekerja dengan siapa-siapa lah, maka kita pun percaya kat dia. Dia bukan ahli bidang tu, tak boleh ambil pandangan daripada dia. Tak boleh ambil ilmu daripada orang yang tak